Jangan letak semua telur dalam satu bakul. Don't put all eggs in one basket. Itulah nasihat paling popular. Tapi mungkin juga nasihat paling merugikan dalam sejarah kewangan manusia. Dan saya langgar 100%. Saya letak semuanya dalam satu bakul. Tapi bukan sembarangan bakul. Saya letak semuanya dalam bakul emas fizikal. Dan sejak hari itu, hidup saya mula berubah. Kalau anda scroll dan jumpa video ni, ini bukan kebetulan tuan-tuan. Ini mungkin kali pertama dalam hidup anda mendengar kebenaran. Yang sistem kewangan tak nak anda tahu. Dari dulu, kita diajar untuk simpan duit dalam bank. Bahagikan ke tabung haji, ASB, sikit dalam saham, sikit dalam unit trust. Kononnya diversify lah katanya untuk mengurangkan risiko. Tapi pelik kan? Dah berzaman-zaman kita ikut nasihat tu. Tapi masalahnya, kita masih sama. Harga barang dah lah makin naik. Gaji tak cukup. Duit simpanan pun makin lama macam makin hilang. So, hari ni saya nak tanya anda balik. Kalau sistem kewangan kita ni betul-betul bagus, kenapa hasil dia tetap gagal? Sampai satu hari, saya langgar semua nasihat tu. Saya dah tak diversify. Saya dah tak bahagi-bahagikan simpanan. Saya tukar ke semua simpanan saya dalam bentuk emas fizikal. Bukan paper gold, bukan ETF, bukan akaun digital, tapi logam sebenar yang saya boleh pegang, saya boleh simpan dan lihat di depan mata. Masa tu ramai orang gelak. Ramai sangatlah orang gelak sebab kita buat sesuatu benda yang mungkin dianggap tidak popular. Ramai orang kata gila lah, tak ikut trend, tak ikut nasihat sifu kewangan. Tapi saya tak kisah, saya teruskan juga sebab saya tak nak jadi orang biasa yang hasilnya biasa-biasa. Dan hari ini saya nak bongkarkan kepada anda kenapa saya buat pilihan ni dan kenapa anda juga mungkin patut buat benda yang sama. Dalam video kali ini, saya akan buktikan secara khusus kepada anda. Nombor 1, kenapa sistem kewangan sebenar tak suka anda simpan emas. Yang kedua, kenapa emas fizikal ni boleh buat transaksi ekonomi kita jadi mati. Yang ketiga, kenapa hanya ada satu aset je yang betul pegang nilai dan kekalkan nilainya daripada zaman Nabi sampai ke zaman AI sekarang ni. Sebenarnya puan-tuan, kita semua hidup dalam sistem yang nampak macam bantu kita. Tapi in reality, sistem ni makan kita hidup-hidup. Dari kita kecil lagi kita sudah diajar simpan duit dalam bank, buka akaun tabung haji, masuk duit dalam ASB, unit trust, beli saham, diversify. Tapi bila kita letak duit dalam semua instrumen ni, kita sebenarnya bukan menyimpan, tetapi kita menyerahkan kuasa ke tangan satu sistem. Bayangkan macam ni tuan-tuan, anda serah RM10,000 ke dalam ASB. Duit tu sebenarnya tidak mati di situ. Duit tu akan hidup. Duit itu akan diputarkan, dipinjamkan, diperdagangkan dalam sistem. Dan sistem akan menggunakan duit anda untuk mencipta lebih banyak hutang, lebih banyak duit baru dan lebih banyak pelaburan demi pelaburan untuk memanfaatkan pusingan ekonomi. Tapi bila anda beli emas fizikal, duit anda akan mati je dekat situ. Transaksi tu jadi beku. Duit tak boleh berpusing lagi. Tak ada cash flow. Tak boleh digunakan dalam sistem. Dan itulah sebab kenapa sistem kewangan tak suka pun kita beli emas fizikal ni. Sebab bila semua orang tukar duit fiat kepada emas fizikal, sistem kewangan akan lumpuh. Aliran tunai akan jadi perlahan. Keterisan akan jadi kurang. Ekonomi tu jadi tak berkembang dari sudut mereka. Sebab emas ini tidak boleh dicipta, tidak boleh diperkuasa dan tidak boleh dipusing-pusing. Kan emas ni ada lombong. Kita perlukan kos untuk mengeluarkan emas fizikal tersebut. Maka dengan sebab itulah emas ini tidak boleh dicipta. Dan bila kita tukar simpanan tunai kita pada emas fizikal, kita sebenarnya sedang menutup pilih sistem kewangan moden yang makan kita secara senyap-senyap. So bila anda dengar nasihat jangan letak semua telur dalam satu bakul, saya tanya anda, adakah bakul yang bermasalah atau semua bakul itu sudah bocor? Sebab kalau ASB bocor, kalau saham bocor,
Kalau kripto tu jatuh, kalau duit tu susut nilai, apa gunanya kita ada banyak bakul kalau semua bakul itu sudah bocor dan tiris? Saya pilih untuk simpan dalam satu bakul, tapi saya pastikan bakul itu daripada logam mulia yang tak reput, tak bocor dan tak dimakan zaman. Dan bakul tersebut adalah emas fizikal. Dan bila saya buat keputusan tu, saya tak lagi diversify, saya sebenarnya simplify. Dan dalam dunia penuh kekeliruan ini, puan-tuan, kesederhanaan itulah adalah kuasa yang sebenar. Ramai orang dia diversify sebab dia takut rugi. Tapi bila semua aset anda jatuh serentak, itu bukan melindungi nilai, itu adalah melindungi kehancuran. Saya tahu apa yang anda fikir. So, maksud awak semua tempat simpan duit sekarang ni dah tak selamat ke? So, dah tak bolehlah simpan dekat semua tempat tu. Saya bukannya cakap benda tu tak selamat, tuan-tuan. Saya cuma cakap semua bakul tersebut adalah bocor. Ada yang bocor secara perlahan, ada yang bocor secara laju, tapi ia tetap mempunyai kebocoran sebab ia masih lagi menggunakan sistem duit fiat ataupun duit kertas. Dan kalau anda masih simpan duit dalam sistem lama, macam simpan duit dalam bank, simpan duit dalam bawah bantal, maaflah saya cakap, anda sedang melihat hasil penat lelah anda hilang sedikit demi sedikit setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Maka puan-tuan, hari ini saya nak buktikan satu-satu kenapa hampir semua instrumen kewangan lain tak mampu lindungi nilai kita, nilai duit kita. Dan kenapa satu-satunya pelindung sebenar adalah emas fizikal. Nombor 1, puan-tuan, ASB, tabung haji dan fixed deposit. Ini adalah aset yang perlahan-lahan menghilangkan nilai duit kita secara senyap. Ramai orang kita, terutamanya orang Melayu lah, percaya ASB dan tabung haji adalah tempat selamat. Dapat dividen tiap-tiap tahun, kalau darurat boleh keluarkan, tak rugi, ada cover daripada PIDM, dan lepas tu mungkin zakat boleh ditolak sekali. Tapi jom kita tengok fakta yang sebenar. Dividen ASB pada tahun 1995 adalah 9.5%, dan pada tahun 2023 ia telah turun kepada 4.25%. Dan kebelakangan ni pada tahun 2024, 2025 sekitar 5% sahaja return keuntungannya. Dalam masa 28 tahun, dividen ni boleh berkurang hampir separuh. Tapi dalam tempoh yang sama, harga rumah naik lebih 4 kali ganda, 3 kali ganda. Harga barang keperluan kita pun sepanjang 30 tahun ni dah boleh dikatakan naik melebihi 5 kali ganda pun ada. Jadi puan-tuan, apa gunanya kita dapat dividen lebih kurang 4 ke 5% setiap tahun kalau inflasi makan nilai duit kita 6% ke 8% setiap tahun? So nak buat macam mana, puan-tuan? Dan lagi parah, dividen tu kena tunggu hujung tahun. Duit tu tak berkembang, tapi nilainya terus susut hari demi hari. Sebenarnya puan-tuan, itu kalau diikutkan bukanlah pelaburan. Itu mungkin dipanggil sebagai pengawetan ilusi. Yang kedua, puan-tuan, saham dan unit trust. Kedua-dua aset kelas ini adalah aset yang bergantung kepada emosi dunia. Saya ada seorang kawan yang dia memang suka melabur dalam saham. Masa dia melabur, semua orang cakap lah kena belajar ilmu candlestick, kena follow news, so boleh dapat 15% return, unexpectedly boleh dapat 50% return pun ada, seada dividen lagi. Tetapi tiada orang pun boleh mengawal perang dunia, perang di Ukraine contohnya, krisis di Gaza, Israel dan Iran. Okay? Tak ada pun orang boleh kawal interest rate US yang makin naik ataupun turun. Bagaimana pula dengan sentimen pelabur antarabangsa? Bila makin jatuh, tuan-tuan, semua panik untuk jual. Bila naik, semua takut ketinggalan. FOMO katanya. Akhirnya, puan-tuan, kita hanyut ke gelombang emosi orang lain. Saham dan unit trust ni boleh jadi bagus untuk mereka yang pakar lah, atau kita katakan sebagai orang net worth income. Tapi puan-tuan, untuk rakyat biasa macam kita ni, terutamanya golongan B40 lah, yang nak simpan duit untuk anak-anak, yang nak simpan duit untuk kegunaan 2-3 bulan lagi, bagi saya ia bukanlah tempat yang stabil
mungkin bukan masanya lagi. Kita pergi kepada yang ketiga, iaitu cryptocurrency. Ini adalah aset yang kaya hari ini, tapi saya katakan mungkin esok lusa kita boleh terus jatuh miskin. Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Altcoin, NFT ataupun non-fungible token. Pada tahun 2021 tuan-tuan, semua orang menjadi pakar dalam bab ni. By the dip katanya, hodl sampai lebam, hodl sampai bulan, to the moon, kan? Tapi tengok apa jadi lepas tu. Ramai orang, puluhan ribu dalam seminggu orang hilang duit. Platform besar macam FTX pun boleh bankrupt. Token hilang nilai 99% tanpa warning sign. Ada juga wallet yang dibekukan dan banyak sangat skim-skim ataupun scam. Blockchain ni tuan-tuan adalah teknologi masa depan. Tapi itu tidak menjadikan semua cryptocurrency ini sebagai tempat untuk simpan kekayaan yang selamat. Dan satu hakikat yang pedih tuan-tuan tapi benar, bila sistem ekonomi runtuh, tak ada siapa pun akan terima cryptocurrency ni. Tak ada siapa pun boleh terima Ethereum untuk beli beras. Tapi kalau anda ada shilling emas 1 gram, 1 dinar, anda masih boleh beli makanan di serata dunia dan mampu untuk menyelamatkan keluarga anda. Yang keempat tuan-tuan, kita pergi ke hartanah ataupun properties. Tidak dinafikan hartanah atau properties ini adalah aset yang mewah. Tapi hakikatnya agak menyusahkan kalau kita tak ada ilmu. Orang selalu bandingkan emas dengan properti. Emas tak ada hasil, emas tak ada cash flow. Macam mana nak bawa dividen kalau kita simpan emas? Rumah ni kurang-kurangnya boleh sewa. Harga makin lama makin naik. Ya, tidak dinafikan dan memang betul. Tapi jom kita tengok realitinya. Rumah kos rendah di Lembah Kelang pun selalunya dah cecah lebih kurang RM300,000 dan ke atas. Ambil contoh rumah-rumah WIP lah, 300k tu harga permulaan je. Loan pula 30 tahun sampai 35 tahun. Interest bank pun boleh sampai 200,000 dan ke atas kan. Dan bukan itu saja sebenarnya tuan-tuan. Tiap kena bayar cukai pintu, cukai tanah, maintenance, repair kebocoran ke apa kerosakan kan, yuran lift, insurans. Dan yang paling sakit hati sebenarnya tuan-tuan, penyewa lari lah, rumah rosak, duit tak masuk kan. Saya sebenarnya ada kawan yang dah beli 2 rumah busuk lah, dan dia renovate lah untuk buat passive income. Rumah busuk ni adalah rumah yang bank lelong, lepas tu dia renovate kan cantik-cantik untuk buat sewa lah. Tapi ada dark side untuk rumah ni. Katanya dia kerja untuk bayar bank, bukan untuk kumpul aset. Property bagus tuan-tuan kalau anda beli cash dan lokasi betul. Tapi bagus juga sebenarnya untuk beli hutang, tapi kena ada ilmu lah. Sebab tu saya kata properties ini tidak berapa sesuai untuk golongan-golongan marahain yang kurang untuk buat passive income dengan cara properties ni. Yang terakhir, okey, duit tunai. Duit tunai ni boleh kita katakan sebagai raja yang dah hilang takhta. Kita tengoklah kalau kita masuk shopping mall pun tuan-tuan, kalau RM100 tu berapa sangatlah barang yang kita boleh beli kan. Nilai duit, kuasa beli tu semakin mengecil. Bukan sebab kita boros pun tuan-tuan. Kadang-kadang kita dah betul-betul hidup berjimat. Tetapi sebab duit itu sendiri semakin kurang nilai. Itulah inflasi dan itu realiti, bukan mimpi. Dan satu-satunya aset yang boleh kalahkan inflasi ni sejak dahulu lagi, 5,000 tahun dulu lagi, ialah emas fizikal yang sentiasa teguh memegang nilainya daripada dulu sampai sekarang. So bayangkan tuan-tuan, anda ada 5 baldi air yang saya sebut di atas tadi. Anda nak letak semua air dalam satu baldi, tapi takut bocor kan. Tapi masalahnya tuan-tuan, semua baldi tu dah ada lubang kecil-kecil. Ada juga baldi yang ada lubang besar. Anda pun bahagilah air anda sikit-sikit dalam 5 baldi dekat atas tadi tu. Lalu anda puas hati, kononnya air anda penuh dan selamat sebab anda diversify.
Tapi secara realiti puan-puan, anda sedang tengok air anda hilang perlahan-lahan, setitis demi setitis setiap hari. Sebab apa puan-puan? Sebab kelima-lima baldi tadi tu semua bocor dan anda hanya sedar bila anda dah terlambat. Bila anda nak gunakan air tu, waktu air tak ada, semua air tu dah kering. Tapi puan-puan, ada satu baldi ni dia tak bocor, yang kukuh, yang bertahan sejak zaman Nabi, zaman penjajah, zaman perang dunia, zaman krisis ekonomi, sampailah ke zaman sekarang, zaman AI. Baldi tersebut adalah baldi emas fizikal. Jom saya bawa anda mengukir dan mengimbau sejarah dunia. Bila krisis berlaku, siapa yang terselamat? Pada tahun 1930, The Great Depression, saham Wall Street jatuh, bank runtuh, 9,000 bank ditutup di United States. Ramai orang hilang harta. Tapi mereka yang simpan siling emas, mereka masih boleh survive tuan-tuan. Pada tahun 1944, perjanjian Bretton Woods, seluruh dunia sepakat. Masa tu semua dia orang nak jadikan emas sebagai sandaran nilai sebenar. Waktu tu duit merupakan emas. Setiap 1 ounce emas dinilaikan sebanyak 35 USD. Namun pada tahun 1971, inilah sejarah dunia yang menggegarkan satu dunia. Presiden Richard Nixon shock. US tiba-tiba putuskan untuk tidak lagi menyandarkan duit US kepada emas fizikal. Sebab mereka tak cukup emas untuk tampung hutang. Dan dari situlah bermulanya era duit kertas, duit fiat ni. Duit yang disandarkan hanya atas kepercayaan, bukan intrinsic value, bukan nilai sebenar dalam diri duit itu sendiri. Saya bagi satu fakta kepada puan-tuan. Kenapa negara-negara kaya dia simpan emas fizikal puan-tuan? Amerika Syarikat ada lebih 8,000 tan emas dalam rizab negara mereka. Jerman pula ada lebih 3,000 tan. China pun simpan emas. Tapi China ni dia tak pernah umumkan sangatlah jumlah sebenar dia secara telus. China ni dia boleh senyap-senyap melalui Rusia dan Hong Kong. Soalan saya puan-tuan, kenapa negara-negara dunia yang besar ni mereka simpan emas? Sebab puan-tuan, mereka tahu bila sistem runtuh, hanya emas sahaja yang kekal sebagai backup kekayaan. Mereka tak simpan bond, mereka tak simpan Bitcoin, mereka simpan emas fizikal sebagai rizab negara mereka. Tapi puan-tuan, ada satu benda pelik. Mereka tak pernah suruh pun rakyat mereka simpan emas. Mereka suruh rakyat simpan duit, beli saham, masuk dalam sistem sama macam negara kita. Sebab ni puan-tuan, kalau rakyat mula simpan emas beramai-ramai, sistem kewangan setiap negara akan lumpuh. Saya ada seorang pelanggan puan-tuan, dia pemilik kedai makan di JB. Dia mula simpan emas sejak tahun 2018. Setiap bulan 1 gram, 2 gram konsisten. Ada untung lebih, dia memang akan simpan dalam bentuk emas fizikal, terutamanya dalam akaun emas GET lah. Nak jadikan cerita, berlaku COVID awal ujung-ujung 2019 tu kan. Dan masa pandemik COVID 2019 tu, semua bisnes terganggu. Satu dunia kita tahu, ramai orang gulung tikar, cash flow jadi terumbang-ambing. Bank pun dah mula tak bagi pinjam duit. Tapi puan-tuan, kawan saya ni dia survive. Katanya sebab dia ada stok emas yang bernilai hampir dekat 100,000 lebih. So inilah yang dia buat. Dia cairkan sedikit demi sedikit setiap bulan untuk backup bisnes dia dan backup pekerja dia. Dalam masa yang sama, dia pivot, dia divert bisnes dia daripada physical store kepada online. So dekat sini, emas fizikal boleh bantu dia untuk buat backup plan kalau bisnes dia tiba-tiba jatuh. Dia cakap satu ayat yang saya takkan lupa tuan-tuan. Nasib baik aku simpan emas. Simpan emas ni tak buat kita kaya pun, tapi simpan emas ni boleh selamatkan aku daripada jadi miskin. Itulah ayat dia yang saya ingat sampai sekarang. Jadi apa rumusannya tuan-tuan bila kita simpan emas fizikal ni? Yang pertama tuan-tuan,
emas tak ada counterparty risk. Kalau kripto dia kata dia decentralized, tapi emas tak ada kena-mengena pun dengan siapa-siapa. Kalau kita dah pegang emas fizikal hak milik kita, hanya kita saja berhak menentukan harga dan nak jual kepada siapa. Yang kedua tuan-tuan, ada emas fizikal, insya-Allah secara realitinya anda tak akan bankrupt. Yang ketiga tuan-tuan, emas boleh dipegang sendiri, boleh disimpan dan boleh diwariskan dengan senang tanpa documentation apa-apa pun. Dan emas ni memang boleh laku di seluruh dunia, tidak kira dalam keadaan apa sekalipun. Serta emas ini diiktiraf sejak zaman Firaun sehinggalah sekarang, kerana emas tidak boleh dicetak oleh kerajaan dan emas tetap kekal nilainya walaupun semua sistem kewangan dunia runtuh. Paling istimewa tuan-tuan, emas ni boleh diguna bila kecemasan tanpa kita perlu jual dia. Iaitu tuan-tuan, anda boleh gadaikan emas fizikal di tangan anda ataupun emas dalam akaun Gap anda. Anda boleh gadaikan di arah no. Yang mana benda lain memang tak boleh nak buat macam tu tuan-tuan. Pernah tak anda terfikir kenapa sejak sekolah rendah kita diajar simpan duit dalam bank, tapi tak pernah diajar simpan emas? Dan kenapa guru kewangan hanya ulang benda yang sama? Diversify, tapi tak pernah suruh kita letak semua dalam satu aset yang paling terbukti sepanjang zaman. Sebab bila anda simpan emas, duit anda keluar daripada sistem kehilangan kuasa atas anda, dan itu sangat berbahaya kepada mereka. Simpan duit dalam bank, dalam ASP, dalam unit trust, anda masih dalam kawalan mereka. Mereka tahu bila anda keluarkan duit, mereka tahu berapa nilai duit anda ada, dan duit itu mereka pusingkan dalam sistem. Tapi bila anda beli emas fizikal, transaksi itu boleh mati, duit beku, mereka tak boleh jejak, tak ada orang boleh ambil, tak boleh buat apa-apa pun dengan emas fizikal yang ada dekat tangan anda. Dan masa tu anda jadi bebas dari sistem, bebas dari inflasi, dan bebas dari kebergantungan kepada kerajaan. Ramai orang susah hari ini bukan sebab mereka malas tuan-tuan, bukan sebab mereka tak bijak, tapi sebab mereka mengikut nasihat yang bagi saya agak salah dari sistem yang designkan whole game ini. Nasihat yang diulang-ulang daripada dulu sampai sekarang bukan untuk bantu kita tuan-tuan, tapi untuk memastikan kita kekal di bawah kawalan mereka. Siapa mereka itu? Fikir-fikirkanlah. Dan bila anda mula tukar simpanan kepada emas fizikal, anda sebenarnya dah langgar peraturan permainan. Anda keluar dari sangkar, anda berada di lapangan permainan lain. Kalau anda dengar video ini sekarang tuan-tuan, mungkin inilah kali pertama anda dengar pesanan yang mereka tak nak anda dengar. Mungkin dia bunyi macam melawan arus kan? Tapi sebenarnya tuan-tuan, saya tak takut untuk bercakap benar. Sebab sebenarnya tuan-tuan, hari ini saya bukan ajak anda terus terjun lubuk, tapi saya nak ajak anda untuk berfikir, berapa lama lagi anda nak hidup atas janji-janji palsu sistem ni? Dan bila anda nak mula simpan dalam satu-satu aset yang terbukti daripada zaman dulu sampai sekarang, iaitu emas fizikal. Sekarang ni tuan-tuan, kita ada dua kehidupan dan dua keputusan dan dua masa depan. Situasi pertama, anda boleh terus ikut nasihat yang popular. Anda diversify macam biasa, anda simpan dekat ke semua tempat tadi, dan 5 tahun dari sekarang, nilai duit makin jatuh, inflasi naik, harga rumah makin tak logik, dan bila anda nak pakai duit, semua tadi tengah jatuh. Lalu anda stres dan anda marah, tapi anda pasrah sebab okey je lah, aku ikut je lah nasihat sifar kewangan. Tapi masa tu tuan-tuan, tiada siapa datang selamatkan anda. Anda tinggal penyesalan. Yang kedua tuan-tuan, situasi seterusnya, anda buat keputusan yang tak popular. Anda berhenti percaya bulat-bulat sifar-sifar kewangan aja. Anda tukar simpanan anda, bukan semua sekaligus, tapi slowly, sikit-sikit, kepada emas fizikal. Anda mula belajar dan anda faham kenapa emas disanjung daripada sejak zaman Rasulullah SAW lagi. Anda akan mula rasa tenang dan akan mula merasakan, kalaulah apa-apa berlaku pada dunia ni, sekurang-kurangnya aku ada emas.
Lalu puan-tuan, 5 tahun daripada sekarang, nilai simpanan anda akan masih kukuh, akan bertambah nilai, anda tak bergantung pada sistem dan anda berdiri di atas kaki anda sendiri. Anda tak perlu siapa-siapa pun untuk selamatkan anda, even kerajaan pun, sebab anda dah selamatkan diri anda sendiri daripada awal. So sekarang, anda ada 2 jalan. Terus ikut arus dan tenggelam, ataupun pilih untuk melawan arus dan menyelamatkan masa depan anda sendiri dan keluarga. Kalau anda rasa ini berat, ya, sebenarnya ia memang berat. Tapi ingat puan-tuan, orang yang berjaya bukan orang yang ikut semua orang puan-tuan. Orang yang berjaya adalah yang berani buat keputusan berbeza dengan ilmu yang betul. Saya tahu puan-tuan, bukan semua orang tahu kat mana nak mula. Tapi kalau anda nak mula simpan emas fizikal, bukan trading, bukan spekulasi, okay? Ini adalah teknik ortodok, teknik biasa tapi paling mudah. Simpan emas untuk stabilkan hidup anda untuk masa depan yang lebih terjamin dan gemilang. Saya boleh bantu anda, saya Haizat Ibrahim, dan saya dah ajar ramai orang cara untuk ubah simpanan duit mereka perlahan-lahan kepada emas fizikal dengan selamat, mudah dan berpandukan pengalaman saya yang sebenar. Paling penting puan-tuan, tak scam dan patuh syariah. Anda boleh mula serendah 1 gram saja, atau sikit-sikit, serendah RM100 sebulan pun boleh. Tapi impaknya boleh ubah masa depan anda sekeluarga. Jadi, klik link kat bawah ni dan daftar percuma. Nanti saya akan hubungi anda. Jangan tunggu sistem runtuh baru nak cari penyelamat. Sebab penyelamat tu mungkin dah ada dalam genggaman ataupun ilmu anda ini, iaitu emas fizikal. So puan-tuan, anda bebas nak pilih jalan mana-mana. Tapi ingat puan-tuan, kalau anda tak pilih sekalipun, sistem tetap akan pilihkan untuk anda. Dan pilihan sistem puan-tuan, anda kena ingat, sistem tidak pernah berpihak pada rakyat biasa. Jadi hari ini anda tentukan sama ada nak terus jadi penonton atau nak terus jadi pemain yang letakkan masa depan anda dalam tangan sendiri. Emas fizikal adalah langkah pertama untuk anda bermula. Dan kalau anda masih nak tahu banyak lagi kelebihan dan rahsia emas fizikal, saya ada sediakan video ni untuk anda tengok lagi. Boleh jenguk lepas ni ya. Assalamualaikum dan terima kasih.